Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Malam ni kita rehat-rehatkan minda. Saya tak sambung kitab yang kita baca, tapi sempena masuk dengan tahun baru 2014 ni, macam-macam peristiwa yang dia tengok, macam-macam perkataan yang dikeluarkan, macam-macam yang berlaku. Jadi saya bawa malam ni ayat yang paling mudah yang kita boleh gabungkan. Ada 9 perkara kalau nak jadi makhluk yang baik. Surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, ayat yang ke-7 dan yang ke-8, muka surat 598, sambung muka surat 509 pada juzuk yang ke-30. Ayat pendek, tapi mari kita tengok. Sebab masing-masing hari ni kita tengok entah apa yang ada, kita pun tak tahu. Kadang-kadang nak meletakkan diri itu setanding dengan orang dulu, atau mungkin sendiri masuk lift angkat sendiri. Ada juga jenis masuk lift angkat sendiri, tak tahu apa yang berlaku. Kadang-kadang kita bincang-bincang benda tu sampai kita naik kening. Nanti kita buat keluar sama-sama fikir. Kalau salah, katakan salah di mana salahnya. Tegurlah saya jika terdapat kesalahan, sebagaimana saya menegur tuan-tuan jika tuan-tuan salah. Saya bukan orang terbaik dengan tuan-tuan. Saya hanyalah sebagai dai, saya pendakwah yang kecil pada sisi Allah, pada sisi tuan-tuan. Siapalah saya. Ayat kita tengok tadi, Tuhan kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Beriman yang saya katakan dulu, semua rukun iman. Tuan-tuan yang main masjid ni, ada hadis Nabi. Nabi kata, jika kamu tengok orang datang ke rumah Allah, ke masjid, bila bersolat jemaah, mengimarahkan rumah Allah, ketahuilah dia seorang yang beriman. Ni kita nak cerita yang ada di luar sana, bagi kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yang tengok masjid lari, yang tengok surau lari, tengok ustaz lari, tengok semua lari, tengok kelab malam pi, tengok lounge park pi, tengok pasar malam pi. Kita letakkan garis panduan, kerana Allah yang letakkan garis panduan tu. Allah kata orang yang beriman. Kemudian diikuti pula dengan wa'amilus shalihat, dengan buat amal soleh, yang kita akan bicarakan nanti 9 perkara dari surah Ar-Ra'd. Nanti tu kita hurai yang ni dulu bagi habis. Sekali tuan-tuan celaru, saya tak apa, saya campur celaru ke mana tak apa, boleh pergi balik. Tuan-tuan ni apa, ustaz ni sekali pergi gunung, sekali pergi ayat ni, sekali pergi ayat tu. Tuan-tuan yang pening. Bila letakkan 2 garis beriman dan melakukan amal soleh, Tuhan letak di sana ulaika khairul bariyah. Mereka ini yang dikatakan sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Kita duk lepas solat, kita duk berdoa, kita wirid, kita duk minta jadi makhluk yang baik. Kita minta dimasukkan golongan orang beriman bertakwa. Kita minta redha Allah dan kita minta syurga. Siapa yang beriman saleh ni, mereka si makhluk, sampai Tuhan letakkan di sana jazaohum, balasan bagi mereka. Hum balik pada khairul bariyah tadi, balik kepada orang beriman yang saleh yang digelar sebagai sebaik makhluk. Balasan bagi sebaik-baik makhluk tadi inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah, bukan di sisi manusia, sisi Allah. Manusia tak tahu di mana nilainya. Kalau sebut marah. Macam baru ni saya macam terkedu. Saya pergi dialog start, bicara kitab untuk taman mewah. Tambah kitab tak cukup, tak apa.
Tiba-tiba seorang hamba Allah tanya, ustaz nak tanya ustaz ni, awak ni yang duk gelak-gelak yang mereka duk bagi kat sama-sama ustaz ni, macam mana cerita ni? Siapa yang suruh bagi gelang tertinggi lagu tu? Saya kata, mana cerita? Jangan tanya saya. Asalnya dulu ustaz. Sekarang sebut tuan guru syekh. Asal dulu ustaz ya. Tapi sekarang ni dipangkal nama dia tuan guru syekh. Saya kata, tak tahu baby kat mereka. Jangan tanya itu. Kita dengan soal saya tak nak bersoal benda tu. Tak ada, dia kata pelik lah, dia kata. Takkan nak letakkan manusia biasa setinggi sampai lagu tu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tak letak macam tu? Kenapa sahabat-sahabat kita sebut nama aja? Kadang-kadang sebut Abu Bakar, kadang sebut Umar. Sekarang mereka tinggi. Kenapa tak sebut bagi mereka sahibul fadilah, al-syekh apa semua? Kenapa tak sebut sampai lebih tinggi lagi? Kadang-kadang sahibus samahah, mereka lebih tinggi daripada sahibus samahah lagi. Tapi kita tak boleh depan tu. Imam Syafi'i, imam kita tak nak buh. Sahibus samah al-syekh al-imam al-Syafi'i. Dia lagi tinggi tu. Pembawa mazhab, pembina mazhab lagi tinggi, kita tahu. Saya tak tahu dengan tanya. Tak, saya cuma nak ni, kalau ustaz ada pandangan ni, tak tahu. Saya tak memperhatikan bab tu, biar-biar kat mereka. Kenapa sampai macam tu? Di sisi Allah, kita letak di sisi Allah. Bila letak di sisi Allah, tu tengok orang siapa dia. Nak ada 9 kita bicara. Saya peringat diri saya sendiri malam ini dan tuan-tuan khasnya. Saya khasnya tuan-tuan umumnya, amnya. Semua sekali tengok letak macam mana. Nak letakkan tahap. Balasan si Tuhan mereka itu Jannatu Adn, satu syurga adnin, syurga yang tempat tinggal kekal, yang hidup dalam kemewahan, mukim, lagi berkekal, penuh dengan nikmat. Nak letak tajri min tahtiha, yang mengalir beberapa sungai, khalidina fiha abada, mereka duduk dalam syurga kekal buat selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah redha dengan mereka tadi, dengan mereka yang kata khairul bariyah tadi, Allah redha dengan mereka. Wa radu'an, dan mereka pun redha juga dengan Allah tentang apa yang Allah bagi, tentang ujian, tentang apa lagi semua mereka redha. Tentang sakit, demam, kepayahan, tentang kesenangan atau apa saja mereka redha dengan Allah. Berterima Allah seadanya, terima Muhammad seadanya. Dzalika liman khasyya rabbah, demikianlah balasan orang takut dengan Allah SWT. Sebelum tu kita nak baca dengan 9 perkara. Kita tengok dari sebuah hadis dulu. Nabi kata, kullu ummatin khuludul jannah, semua umatku akan masuk syurga belaka, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Orang yang enggan, yang tak mau ikut. Qulna, kami kata, kami itu bukan kita lah, Rasulullah, sahabat Rasulullah, dia kata, man aba ya Rasulullah. Apa yang kata orang yang enggan tak mau tadi? Nabi kata, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku dapat jannah, mereka surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang derhaka denganku, maka dia orang yang enggan. Mari kita mula perbicaraan. Sebab masuk perkataan derhaka tu ada dua, satu asa, satu buruk. Yang tentang gelap tu kata apa? Saya tak kata apa lagi. Saya cuma nak buat bandingan antara buruh dengan asa, mana lagi besar. Buruh tu dahaka negara, asa tu dahaka Rasul dengan rasa dahaka Allah, mana lagi besar. Tu yang saya suruh dia beli 100 plus pasal enjin hangat mana ni. Kena bokulen sikit. Bokulen. Dan tengok, mari kita buka. Tak kira siapa. Kita bukan nak menentang siapa-siapa. Mereka semua ilmu tinggi-tinggi belakang. As-sahibul fadilah, as-sahibul samahah, kita apa dah. Mari kita tengok. Jadi cerita nak masuk syurga adnin, surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, mulai pada ayat 20 sampailah kepada ayat 24. Mari kita
tengok ada 9 perkara di sana berserta dengan huraiannya. Kalau siapa yang ada 9 perkara ini, baru layak masuk syurga yang dikatakan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kita akan rangkumkan semua malam ni. Pembukaan tahun baru ni kita rangkum ke semua dengan kes, dengan kalimah Allah tak habis lagi. Semua dituduh kata kita ni tak mau cakap. Depa yang duk cakap. Dah, kita tak masuk dalam sahabat. Dia kata parti pembangkang PAS tidak bercakap isu ni. Malah ni orang PAS nak cakap. Dah tengok ayat dia. Ada 9 ciri, baik pada saya, baik pada tuan-tuan dan orang yang mendengar, baik semua, daripada orang kampung, orang bandar, orang kecil, orang besar, daripada pihak rakyat dan pemerintah, daripada orang ilmuwan, ada tak 9 perkara ni. Al-Quran tak sebut nama siapa. Dia kira asalkan orang beriman masalah, dia kira semua sama ya. Ciri yang pertama, sebab ayat ni sebut jannatu adnin di bawah tu, syurga ni yang kita baca tadi ni, jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin. Ciri yang